Tahukah anda, tapir merupakan hidupan liar nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam. Tapir Malaya, Tapir indicus, hanya terdapat di semenanjung Malaysia, Myanmar, Thailand dan Indonesia, Sumatera. Tapir telah disenaraikan sebagai spesies dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar tahun 2010, Akta 716. Ancaman utama terhadap tapir ialah kehilangan habitat, fragmentasi hutan dan perubahan guna tanah. Kehilangan habitat merupakan salah satu punca kepupusan dan berkurangnya populasi hidupan liar, serta habitat semula jadi diambang kemusnahan. Fragmentasi hutan menyebabkan populasi terkepung yang akhirnya berlaku kemerosotan sistem genetik dalam jangka masa panjang. Tapir perlu beradaptasi dengan persekitaran yang baru untuk mendapatkan makanan, perlindungan dan mencari pasangan. Pengecilan dan kehilangan habitat memaksa hidupan liar berpindah ke suatu kawasan hutan yang lebih luas untuk memenuhi keperluan makanan dan habitatnya. Jabatan Perkhidmatan mengambil inisiatif dengan memasang papan tanda di kawasan-kawasan hotspot laluan hidupan liar, mewujudkan kawasan perlindungan seperti taman-taman negara dan rezerv-rezerv hidupan liar bagi keliaran hidupan liar di habitat semula jadi, mewujudkan rangkaian koridor ekologi bagi membentuk satu rangkaian hutan perlindungan. Selain itu, peningkatan program penguatkuasaan juga dapat membendung hidupan liar daripada dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jabatan Perkhidmatan telah memasang papan tanda di kawasan-kawasan hotspot laluan hidupan liar. Awas! Kurangkan laju. Kawasan hidupan liar melintas. Namun, ada segelintir pengguna jalan raya yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Habitat yang terkepung akan menyebabkan berlakunya wildlife roadkill kerana tapir keluar dari habitatnya untuk mencari makanan, air dan pasangan. Statistik menunjukkan bahawa tapir antara spesies yang sering terlibat dalam wildlife roadkill. Secara purata, 20 ekor tapir mati setiap tahun akibat daripada pemanduan yang tidak berhemah dan mengabaikan papan tanda amaran. Awas! Kurangkan laju. Kawasan hidupan liar melintas, maka terjadinya kemalangan. Ingat, sikap prihatin anda dapat membantu menangani ancaman kepupusan tapir. Sekiranya anda ingin menyalurkan maklumat berkaitan kehadiran tapir atau wildlife roadkill, sila hubungi talian hotline Jabatan Perkhidmatan 1-800-88-5151 1-800-88-5151. Hidupan liar untuk generasi akan datang. Patuhi arahan papan tanda. Pandu cermat, nyawa selamat dan hidupan liar selamat.